Apakah hukum menghidu suatu benda seperti herba untuk mengelakkan resdung ketika bulan puasa? Baik. Dia seduang, resdung, penyakit. Dia pun berobat di bulan puasa. Boleh ke tak? Boleh. Bulan puasa bukan bulan tak boleh berobat. Kena faham. Bulan puasa, bulan meninggalkan makan dan minum. Itu nombor satu. Bukan bulan tak boleh berobat. Kalau bulan puasa tak boleh berobat, kena cuti sebulan hospital. Faham? Hospital buka bulan puasa. Buka boleh berobat. Okey? Berobat ni dua. Satu, berobat yang tidak sampai membatalkan puasa kita. Berobat yang kedua pula, berobat yang dikira darurah. Apa dia darurah? Yang tidak ada pilihan dan keadaannya adalah sangat memerlukan kepada berubat yang membatalkan akan puasa. Okey? Jadi kita tengok keadaan. Seduang tu menghidu herba tu ada masuk tak suatu ain ke dalam rongga hidung ke tahap batin. Bak dia kata ni seduk ni. Seduk ni mulut ke hidung? Kalau seduang. Hidung, benda masuk ke hidung. Bau saja tidak membatalkan. Itu pekoh. Kalau asap membatalkan. Kerana kalau kita letak filter, dia akan naik lendai-lendai hitam dekat. Seperti asap rokok. Batu asap rokok batal. Kalau bau tidak batal. Sama macam wig. Kita kan hidung sumbat kan. Kita pun hidu wig. Faham? Wig tu masuk dalam hidung. Tak bau dia saja. Tak batal. Tak saja-saja hidung. Makruh. Itu ulama fiqh. Tak kita ada hajat. Kita hidu. Harus. Sama kan korek hidung. Korek hidung batal tak? Tak batal lah. Dah saja-saja korek. Makruh. Tak, air hidung kita gatal. Kita korek kejap. Harus. Faham lagi? Kita duduk saja bulan puasa, ambil air bulan mulut. Tak telah batal? Tak. Makruh. Dah kita boleh air dalam mulut kerana kita nak qamah. Pasal ada berasa mani-mani dalam mulut. Kita pun masuk air kerana nak qamah. Harus. Tak ada dalam makruh tadi. Jadi saja-saja tangan duduk dalam hidung. Daripada subuh basah tangan. Makruh. Faham? Kenapa makruh? Takut terjolok lebih daripada batin. Dah hidung kita kata, kita korek kejap. Harus. Saja-saja ambil putih kapas bola lubang telinga. Makruh. Dah telinga gatal ngak. Kita ambil kita pun garu dengan putih kapas. Faham? Harus. Batal? Tidak batal. Tapi kalau inhaler tu pendapat yang kuat, batal lah. Itu pendapat majoriti. Kerana kita bila lelah, kita seduh. Rupanya ada air masuk dalam. Air tu akan pergi kepada lubang-lubang saraf paru-paru. Dia mengembangkan tempat-tempat yang sempit. Faham? Kenapa batal? Kerana pendapat jumhur ulama, ambil suatu ain lepaskan pada kerongkong. Lepas pada kerongkong, batal. Kerongkong mana ni yang kita sebut A ni. Lepas tu kita bola dalam mulut, tak batal. Obat kita titik datang lidah, titik bawah lidah, tak batal. Lagi tak telang. Apa makna telang? Telang ni melepaskan suatu makanan atau minuman lebih pada kerongkong. Kita panggil kerongkong. Nampak? Orang Arab panggil halkum. Daripada perkataan halak. Halak maknanya huruf-huruf yang 5 huruf. Kalau nun mati, tanwin jumpa dengan dia, dengung ke tak? Tak dengung. Man, jangan man qa man a. Tak boleh. Kalau nun mati jumpa dengan hamzah, kena baca derah. Man amana billah. Faham? Faham lagi? Tapi kalau jumpa dengan kah, kan dengung. Man ka. Itu huruf-huruf yang tak dengung tu dia panggil halkum. Kak sebut ana. Dia kata ana. Amno. Tu tak batal. Contoh. Faham lagi? Itu hamzah tu. Jangan politik. Ini contoh. Faham? Tu hamzah tu. Jadi kalau kita telang, lepas pada halkum. Jadi kalau mau berobat, apa benda yang masuk? Asap. Lebih pada hidung batin, batal. Lebih pada tekak batin, batal. Obat buah di dubur saja, tidak batal. Masuk dalam usus, batal.
Tak? Kalau sekadar bau, herba-herba tidak batal. Macam tu. Kalau di Thailand banyak jual lah, bekas warna hijau tu. Kalau kita hidung tak apa nak sumbat kan. Nah, dia banyak dalam tu akar kayu. Dia buku dengan ponjok dia bola tu. Oh, hilang. Tak masuk benda akar kayu masuk. Tak masuk. Bau dia kuat masuk. Tidak batal. Okey? Sebab tu saja-saja kita pergi ambil minyak wangi bulan puasa. Dah makruh. Ni pandangan ulama. Batal tidak kerana tidak naik cecair dalam hidung.